Halo guys, Assalamualaikum. Sebelum masak kita lihat tanaman dulu guys. Masih hidup pula. Tak ada kena banjir. Lanjutlah kita nak rebus telur. Nak masak telur kecap dengan ayam tadi tu. Ayam udah kita goreng, ada tahu gak tu guys. Telur udah kita rebus, udah kita kupas-kupas dah. Ini bumbu kecapnya. Bumbu kecapnya simple ya guys. Bawang putih, bawang merah, jahe, daun jeruk. Bumbu kecap lah judulnya. Tu ada cabai, ada nasi udah ada. Itu kan teri semalam tu. Sayang nak dibuang ceritanya. Sayang nak dibuang. Masih nyaman guys. Lanjutlah kita nak numis tadi tu apa bumbu kecap. Bumbu kecap kata orang tu. Bumbu kecap. Kita masukkanlah ayam. Kita seng-oseng, kita gulai-gulai sampai meresap. Lanjutlah kita nak masukkan telur tadi tu. Telur ni udah kita kupas dah. Kita ni masak kecap banyak air, banyak kuah. Karena si bocil suka makan kuahnya tu. Kau tak berkuah kering. Sebelum sayur kecap, telur kecap kita masak, kita nak jemur pakaian dulu. Dah mendidih lah tu guys. Dah mendidih sampailah ngering-ngering sikit lah. Yang penting ada kuahnya, kena tak ada masak sayur. Lanjutlah kita nak makan tadi tu dah. Dan nyedok nasi dah ibu ni. Lanjutlah kita nak ambil sambal tumis ikan teri tadi tu. Lanjutlah kita nak makan lah. Ambil telur kecap ya tadi tu. Telur kecap sama tahu. Nyaman lama tak apa tu masak kecap ni lama dah. Lanjutlah kita nak makan dulu, belum ada nyarap kitanya. Nyaman ni guys. Udah telur kecap ni. Suka. Budak-budak tu suka telur kecap ni. Bagi si bocil tu maka tak ada pakai arus banyak kuah. Kau tak ada kuah, tak ada nyaman. Serena dah biasa dah masak kecap berkuah. Biasa pula ngering masak kecap tu dikeringkan, tapi harus ada sayur sup ke, sayur apa ke. Kan ni kita tak ada masak sayur. Kita kasih kuah lah banyak-banyak. Kau tak kasih kuah banyak, kering tenggorokan rasanya. Si bocil suka makan kuah.